video kali ini kita nak tengok mengenai 5 teknologi pada kereta hari ini mula dibina. 3. Radio. Seperti yang kita tahu, radio merupakan antara alat telekomunikasi yang agak penting sekali pada era 30-an. Kerana semua maklumat dihubungkan melalui radio. Pada tahun 1930-an, adik-beradik Paul dan Jason Galvin telah membina radio pertama dalam kereta. Radio pertama dalam kereta di dunia ini diberi nama Motorola, yang mana bermaksud motor adalah kereta, manakala ola adalah bunyi ataupun radio. Dari sini jugalah jenama Motorola mula dilahirkan. Sebenarnya sebelum 1930-an radio sudah ada, tetapi ianya terlalu besar serta mahal. Keluarga Galvin inilah yang dapat membinanya menjadi lebih kecil serta sekaligus dapat pasang dalam dashboard. Penciptaan radio ini tidak terhenti di situ saja. Pada tahun 1932 sehingga 1933 di Eropah, radio pertama dalam kereta mula dibina kembali oleh jenama Blue Point. Sebagaimana kita tahu, jenama Blue Point ini terkenal berbanding Motorola daripada segi radio kereta. Hal ini kerana jenama Blue Point ini antara jenama yang mula-mula masuk sekali dengan company kereta. Antara company yang terlibat untuk menggunakan jenama radio Blue Point ini pada masa itu adalah Mercedes, BMW dan Volkswagen. Sehinggalah ke hari ini radio tetap digunakan di dalam kereta. Namun ia bukanlah subjektif sekadar untuk aksesori sahaja. Tidak ada akta mengatakan setiap kereta perlu ada radio.